you kidding me? One? Yeah, 1 Okay. second only. So, are you ready? Yeah, okay. Okay, 1, 2, 3. Soalan yang pertama. Oh no. Alamak. Teka lagu raya satu saat. Ha? Apakah lagu ini? 1, 2, 3. Ah. Ah, Apa tajuk dia? okay. Oh, okay. Tahu. Tajuk dia ada dalam lirik. Kesenangan lagu untukku yang jauh di mata hati kita. Kesediaan. Ku senang dukan lagu untukmu yang jauh di mata dah ku kirimkan. Ya, lagu tu tapi awak tak ingat tajuk. Senandungku ke apa tajuk lagu dia? Senandung raya untukmu. That's why. You got the right song. So, would you like me to say you got it right? Yeah. Yeah, sing it for me. Sing the song. Alamak. Tak ingat lirik. Tak ingat lirik. You just sing it though. Part of the Yang jauh Yeah. mata. Na 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 na. teka lagu raya dalam satu saat. I only gonna play it for one. Yeah, I gonna play it in 1 second. Teka lagu satu saat. Depan je korang dengar. Lagu nombor 2. Cuba teka lagu ini. 1, 2, 3. Wait, possible, wait. Lagu apakah ini? 1, 2, 3. Why does my head says what? That one song, what's it called? Duhai Bonda, Duhai Ayanda. Oh, it's not that Is one. it that song? It's not Oh, it's not that one. Alamak. Do you want another second? Yeah. Sorry. The middle part for you in 1 second. 1, 2, 3. Wait, no. Tadi dah dapat. So, kita Okay. mulakan. 1, 2, 3. Okay, satu hari di hari raya MLC. Wish, laju. Play this part again or you want me to put it on somewhere iconic? Somewhere. Somewhere iconic. 1 second. Tibanya Once hari upon- raya? Bukan. No. Bukan. Suatu hari di hari raya? Betul. Satu hari di hari yeah. raya. Satu hari di hari raya. Na, na, Betul. na, 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 na. Satu hari di hari raya. Bukan dah Wait, satu saat je lagu tu. Okay, lagu apa? Okey, dengar boleh dengar Okey, teka lagu raya dalam satu saat. 1, 2, 3. Apakah lagu tersebut? Salam lebaran. Takkan salam lebaran. Salam lebaran ke? Sehari. Ini Anwar Zain masa kecil kan? Dah betul lah tu ada Zin. Suasana hari raya. Ya, betul. Betul. Suasana hari raya. Okay. Lagu yang nombor 5 pula. Okey, ready? 1, 2, 3. Apakah nama lagu tersebut? Telah tiba hari raya semua. Dia tahu lagu tu. Tahu lagu tu. Penyanyi dia macam kenal. 1, 2, 3. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Yang ni Sudirman. Ni Sudirman punya lagu. Bukan. Kan? Bukan. Bukan. Bila tiba hari raya.
Semua insan bergembira. Na 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 na. Ni Cahaya di Adil Fitri ke? Betul. Saya di Fitri. Cahaya Dwi Fitri. Betul. Ah. Let's go. Nak nama ni? Nak nama artis ke? Nama artis tak tahu lah. Nama artis Black Dog Bone. Black Dog Bone. Okay. Black Dog Bone. Lagu nombor 6. 1, 2, 3. Lama. Lagu apa tu? Lagu tu lama ni, macam baru. Dia lama lebih kurang tahun 2000 atau 1990 macam tu. Are you kidding me? One? Yeah. 1 Okay. second only. So, are you ready? Yeah, okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, what song is that? It's scenario, right? That is scenario. Allah. Okay, tahu? Lagu apakah ini? Ui, tahu juga. Ui, tahu apa? Lagu senario. Raya pertama dengan keluarga. Macam tu lah. Now Easy mah. Dia dinyanyikan Aduh, sekumpulan. Lama. Dia dinyanyikan oleh sekumpulan pelawak. Senario ke? Senario. Ya, yeah, betul. Okay. Lagu dia Seminggu Berhari Raya. Ya, itu lagu dia. Oh. Seminggu Berhari Raya. Is it seminggu berhari raya? Oh, ini Seminggu Berhari Raya. Yeah, let's go. Let's go. Number 7. Are you ready? Yeah. Go ahead, hit me. 1, 2, 3. Okay, hold on. What is it? What? Okay, hold on. Bila tiba Kan. tiba hari raya. Bukan Bukan suatu hari. Kenapa lagu raya sama-sama ni? Wait, I know this. Wait. Satu hari di hari raya. Wait. Okay, hold on. I know the thing. What is it? Ini lagu raya paling lama Di sekali. hari raya. Bukan tu kan. Ya itulah. Di hari Hari- raya. Semua itu. insan bergembira. Itu kan? Eh, Di hari raya Bukan. semua Bukan. teringat aku pada si dia. betul. Itu kan? Betul. Di hari raya kan? Di Bukan. hari raya. Bukan. Bukan Teka penyanyi dia. Apa nama mamat tu? Tori Nama Titi. dia Wait, is it Tendang What is Perantau? it? What is it? Tendang Perantau? Is it? Tendang Is it? Perantau? Is that the one? That is Dendang Perantau by P. Ramlee. Yes, go! Yes! Yes, P. Ramlee. I know it's P. Ramlee. I forgot the name. Wait, that's a different song. This is a different song. Wait, that's a not different song. We already finished with Satu Hari di Hari Raya just now. Wait, that's this other song. Wait, no. Oh, holy sh. My idola. Idola Ya, tu. Jamal Abdillah. Bukan. Dia ada Bukan. kaitan dengan burger. Dia nama dia lebih Burger. kurang macam burger. Ramli. P. Ramli. P. Ramlee, Dendang Perantau. You got confused with every song, is it? I'm dyslexic. How could you blame me? Di hari raya. Durururururu. Durururu. DC. Tanpa ku sedari. Bukan. Wait, is it? That's a Wait, no, different that's song. the different song. The singer name started with a very popular letter P. When you say P, my head only say P. Ramlee. It is P. Ramlee. Wait, it is P. Ramlee. Oh, Next question. Dalam banyak-banyak kuih apa yang paling Mat Saleh? Paling Mat Saleh. Mesti nama dia yang macam English ke macam mana? Betul. Nama dia macam English. paling Mat Saleh. Ya, yang terpaling Mat Saleh. Lebih kurang. Could it be conflict madu? It can be there but not too Mat Saleh. What's another? Almond London.
Yes, it is Elmer London. Yeah, I got it. Yeah. Yeah. Oh, because it's London. Now I get it. Easy. Elmer London. Confident dia sampai ke akhir tu. Merci. Kau feed dia beli Shopee ni. Elmer London. Tema London. Wow, very fast. Oh, raya laju Dalam banyak-banyak kuih apa yang terpaling Mak Saleh? Kuih atau biskut raya? Alamak. Elmer London. Yeah, it's Elmer London. I am the bakers. United Kingdom. Ya, United Kingdom. Datang dari UK. Kuih apakah itu? Dia macam biskut-biskut sikit. Tapi dia kuih raya. Warna. Boleh Elmer ya? London. Elmer London. Betul, Elmer bukan biskut London. Dia kuih raya juga. Dia biskut raya tapi dia kuih raya ya. juga. Biskut apakah? Biskut raya apakah yang muncul waktu raya tapi nama dia nama Mak Saleh? Biskut. It's the British Empire thingy. It got inspired. London. Yeah, what's in London? What kuih is London? Biskut. Biskut. Why does you sounded like you almost got it, but somehow it's not even the answer you trying to find. Dia ada kacang. Dia ada kacang. And it's chocolate. Wait, what? It's a Biskut. kacang. It's a kacang inside a biscuit. The name got What? London. It got London in its name. Biskut. London. The beginning sound of the name is London. And it got some kind of Almond. kacang. Almond? Almond? Wait. It is Almond? it. Almond? Biscuit Almond London? Yes, it's Almond London. You never heard of this? Wait, that's the name? Wait, Yeah, what? Oh, you never know about the name? No. You never know the name? No. Sekarang, teka kuih raya, biskut raya menggunakan emoji. Kuih Kau apakah ini? dah. Wait, ni tengok jap. Sarang semut. Sarang semut. Sarang semut. Sarang semut. Sarang semut. Kuih sarang semut. Easy Betul, sarang mah. semut. Okay, yang kedua. Siput. Kuih siput. Kuih siput. Kuih siput. Kuih siput. I like this one. Biscuit siput. What? It's a kuih. Kuih siput? Nia, are you joking with me right now? Yes, I have. Kuih siput. Dia memang boleh teka semua. Yang terakhir. Kuih apakah ini? UFO. Alien. Apa? Ada Kuih kuih apa? UFO Kuih apa yang Macam kuih rupa topi. macam UFO? Kuih apa ni? Kuih alien. Kuih piring. Kuih scissors. It can be kuih piring, but specifically it's shaped like a UFO. There's usually like some people make the cheese version and then susu. I think we are far What's it off. called? We are far off. Yeah, Oh, we no. are far off. So it's not UFO. It's not UFO. It looks like a UFO, but it name sounded like part of your body. Oh. Okay, it's much more confusing now. Dia rangup ke? Dia macam Dia tak kek. rangup. Dia macam kek yang tekstur dia macam kek yang keras sikit. Okay, yang tu saya tak tahu. Kuih kapit. No, kuih kapit. No. I don't know. I
I don't know. It rounded like No, this. I don't. Okay, this one I said I don't know. This one I don't know actually. Bukan kuih piring walaupun ramai yang jawab kuih piring. Bukan mentaram Okay, juga. Mentaram. Penjeram apa benda tak? Aku lupa nama kuih tu. Kuih apa yang nampak macam UFO? Ya, apa yang nampak macam UFO Kalau orange. Saya masih tak. Kalau orange? Orange? Yeah, it's orange. Orange? Wait, orange? Is that kacang, Mia? Nope. It's kuih bahu. I don't know. Are you? Oh yeah, shoulder. Shoulder bahu. Ah. Bahu lu? Let me compress all my inner anger and just not unleash it upon you. You know you can say it looked like a flower, right? Because it looked like a flower. And you picked the UFO that fly. Okay, I see. Yeah, it's a fun trick questions and I love it. Bahulu. Bahulu. Betul. Apa kuih apa tu? Jawapannya bahulu. Ya Allah, ya Tuhan aku. Kenapa ni kuih UFO? Kan rupa Sebab dia macam betul dia UFO. ke? Betul dia macam UFO. Well, Dia it's the part of the bahu. Your bahu. bahulu. Yes, it's my bahu. What? Yeah, wait. Yeah, it is my it is bahulu. Yeah, it is bahulu. Yeah, Wait, not what? your bahu. Oh. Kuih bahulu. Yes, kuih bahulu. See, I'm good at this game. Oh my god. dia jawab hampir ke semuanya. Very, very confident sampai ke akhir. Wow. Every time you gonna see bahulu now, you gonna play with it. Oh yeah, I'm gonna make the UFO crash into the teh and then into my mouth. Nyam 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 nyam. Dengan itu berakhirlah sudah video siri kita sejak awal puasa hari itu, santai-santai Ramadan dan santai-santai Syawal minggu ini. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang Mia jemput untuk melaksanakan video ini special untuk bulan puasa dan raya. Berikan sepatah dua kata kepada penonton. Hari-hari okay. Oh aduh. Pediknya. Apa? Mia. Cakap apa tadi? Dia cakap soal raya je itu. Hari-hari hari raya nak duit raya. Dia minta duit raya. Dia bukan nak ucap kau kan. Dia terus minta duit raya. Selamat hari raya nak duit raya. Kosong-kosong. Kosong-kosong. To those of you who are celebrating Raya, and of course me also, I only want to say one thing. The duit Raya you own, keep it to yourself. Do not give it to your parent, it will be gone. I promise you that. So yeah, but hey, enjoy your Raya and enjoy the kuih. And eat as much as you can that you cannot eat in Ramadan. Anyway. Ya, selamat Hari Raya dan maaf zahir batin pada semua orang dan kepada rakan-rakan yang terdekat dan sahabat-sahabat handai. Semoga tahun ini tahun yang terbaik untuk kita dan selamat Hari Raya semua. Dekat raya tu pemaaf-maafan lah dengan orang tua. Wait, I'm not gonna get sob. Have fun and buy Kamen Rider stuff with all your duit raya right now. Wow. And don't forget to bully your cousins. Wow. That's my message for the older cousins. For the younger cousins, get ready to be bullied by your older cousins. Oh my god. Dua kata saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua viewer saya, viewer Mia dan viewer orang lain. Saya nak minta maaf juga selamat Hari Mazal Batin. Saya minta maaf kalau Nawa ada tersalah cakap atau buat korang merajuk ke, sakit hati ke sama Nawa stream. Duit raya nanti Nawa bagi QR dalam Discord yang tepi tau. Dapat duit raya. Gerak-gerak.
Tak. Dia orang kena bagi aku duit raya. Oh, dia orang kena kasi. Dia orang. Ya, saya balik. Dah sapau. Selamat hari jadi. Bukan. Bukan. You wanna say anything else, Ricky Ray? Nak duit raya. No duit raya. Dah. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton. Beraya elok, jangan lupa orang yang tersayang. Semoga raya anda ceria selalu. Dengan itu, terima kasih kerana menonton. Bye bye everyone. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next time.